Okay, hai, Assalamualaikum. Alright, so sekarang ni saya nak pergi Tesco beli tempat letak susu baby. Sebab malam ni saya dan 5 orang anak saya akan naik bas. Okay, so bila saya fikir balik, saya nak kena ada tempat letak susu tu yang dah siap bancuh tu. So senanglah kita nak nak bancuh susu dalam bas kan. So tak adalah nak kena ambil susu dalam tin semua tu. Sebab nanti berterabur atas bas kan, takut macam kalut. Okay, so kita bergerak sekarang. Hai guys, sekarang dah sampai Tesco. Cuma anak-anak aku semua tidur. So kena kejutkan dia orang lah. Okay, sekarang dah sampai Tesco. So kita pergi DIY dulu. Cepat ni tau, nak kena balik cepat sebab nak kena ada lagi barang-barang yang belum siap lagi untuk di packing. Lepas tu balik-balik packing baju, rehat sekejap packing, and then dalam pukul 8 malam macam tu bertolak ke Kajang. Okay, DIY. So kita cari barang dalam DIY tu. Okay, mana tempat baby? Ni tempat baby. Jom. Tu sana tempat baby. Ya Allah, tu tahu tempat baby, banyak benda tu. Nah, tempat baby je ni. Tu. So kita nak cari apa? Oh, ada pregnancy test. So siapa nak beli pregnancy test boleh datang. Harga RM3.10 je. Macam tak ada je kak. Macam tak ada je guys. Tak ada lah. Nampak teko saja. Biasa ada kan? Ke dia dah tak masuk stok untuk barang-barang baby? Jom tu cari tempat lain. Okay guys, tak ada. So tak ada, dah cari tak ada. So kita cari dalam Tesco lah. Oh lho, cantiknya nampak ni. Nampak tak? Watering pot. So cute. Nak. Tengok, so cute. Mana ini? Boleh lah kalau anak-anak nak main kan. RM4 lah, kita bukan nak beli ni sayang. Jom. Ni saja je sebab benda tu cantik. Anak aku ni kalau aku benda macam-macam tu mesti nak je kan. Lepas tu lari bajet. Jangan ikutkan. Nasi pun nak beli yang tu. Boleh tak? Boleh ke nasi pun boleh ni? Ni bukan. Okey, dah masuk dalam kotak. So kita cari dalam kotak, harap ada lah. Ada je lah budak-budak ni nak itulah nak inilah. Penat lah bawa anak-anak ni lah. Sebab tu kalau korang bawa anak-anak, mental tu kena kuat tau. Cepat. Ini butuh bag. Mana boleh masuk dalam kat sini? Sebab my baby dah pandai pegang-pegang tau. So elok juga beli yang ni kan. How much ni? Tapi masalahnya tak ada warna. Ada warna ni je guys. Betul. Ni kan tu. Ni untuk makan lah. Ni kakak. Dah jumpa sayang. Swan. Sarang. Untuk baby lah. So ada berapa jenis ni juga? Kita letak susu dalam ni. Susu betul-betul yang ada air. Susu yang belum dibancuh dengan air. So kita letak dalam ni. Lepas tu kita buka sini, corong ni kita buka. Lepas tu kita tuang lah dalam botol susu. Faham? So kita beli yang ni kot.
Yang ni ke yang ni? Dia ada 2 warna je. Yang ni ke yang ni? Umi rasa Umi nak yang pink color. Boleh? Ni macam mana buka dia kak? Umi takut buka-buka. Besar. Dia tak tunjuk gambar kat dalam. Kuat-kuat. Kuat-kuat ya? Oh guys, yang ni macam ni. Yang ni dia satu je, kecil je. Comel. Dia ada 3 kompartmen, so 3 kali buat. Yang ni tak Ni boleh pusing. Ambil yang ni lah. Yang ni cantik tapi dia besar. Dia besar sikit. Kan? Yang ni macam letak je itu. Senang. Okay? Yang ni. Sekejap, tengok pilihan lain. Tak ni. So, I decide ambil yang ni lah. Sebab kecil. Kita nak jimat space. Guys. Jumpa yang baru, guys. Tara, guys. Sama juga. Ini yang Tory Joy punya. Tory Joy. Macam ni, guys. Rotate. Cantik tak? Which one? Kakak naik mana? Ni. Kakak naik ni. Yang RM2.9. Okay lah. So kita ambil ini satu. Ambil kat pegang. Tu kita ambil yang ini satu. Tada. Sebab ini je yang comel bagi I. Kita ambil je lah. Kita beli Nestum. Where is Nestum? Ni lah. Tu ambil Nestum Beras punya. Tu sayang ni. This one. Okay, kita beli Nestum. Ni apa ni? Ni apa ni? Lemak aku buat trolley lah. Kita kena ambil trolley. So kita ambil trolley. Where is a trolley? Trolley. So sabuk mandi, berus gigi, ubat gigi dah beli. So kita cari berus gigi I. Ni aku dah ada stok kat rumah. Tengok tak ada stok kat mami punya. Tak ada stok untuk saya punya. So kita belilah. Mana? Masak je. Lembut. Pening ah. Cari mana? Ada warna kuning ke? Oh, ada kuning. Alah, warna kuning. Soft no, tak ada medium. Ni je lah pink color. Nak cari bedak apa tu? Anesthesia. Bedak apa tu yang merah tu? Sebab anak aku kalau balik Kelantan mesti badan merah-merah tau. Mungkin sebab air lah kan. So dia macam gatal-gatal. So biasa pakai bedak tu kejap je hilang. Masalahnya enggak dijumpa di mana bedaknya itu. Ada nampak bedak tak kak? Tu apa? Ada bedak warna merah tu kan. Masalahnya kalau beli bedak powder kejap juga habis. Dia orang buat main. Geram tu. Ada pun. So this one Agnesia. Itu dah beli ubat ni tau. Lepas tu anak pakai. Dia macam sakit celah tu kan. Sakit celah kangkang tu. So try lah pakaikan ni. Menangis kok. Sebab dia sejuk. Budak tak tahan. Kalau kita tak apalah. Budak dia tak tahan sejuk. Sejuk dia jadi pedih macam tu. Sebab dia ruam. Bila pakai benda ni dia jadi berangin. So dia pedih. Alright, dah jumpa. So kita ambil. Kalau baby kita tengah. Ada yang merah tapi dia macam berani juga.
Lavender klasik. Oh, dia ada dua guys. Ni ada lavender. Lepas tu dia ada 3 lah. Lavender and lavender. Ni klasik punya. Yang tu cooling. Nak try ni? Try je lah. Lavender. Ambil ni lah. Cuba. Okay, semua barang dah settle beli. So, kita nak balik lah. Okay, kita. Okay, so time to bayar. Jumpa ada? Ada. Proses. Ya Allah. Cepat memang. Sikit ada sikit. Tak ada sikit. Okay, akhirnya dah selesai juga. Kita dah dapat beli barang yang kita nak hari ni. So, dah boleh balik. Dikemas lah apa barang yang patut. Lepas tu, kita gerak ke Kajang untuk naik bas malam ni. Jangan lupa follow and subscribe follow, like, subscribe my channel. Okay, so nanti malam ni kita buat lagi video untuk macam mana suasana anak-anak dalam bas. Okay, harap tak ada yang meragam, harap tak ada yang kena viral lah, budak bising gitu. Sebab 5 orang budak-budak lagi dalam bas nanti. Okay, so itu sahajalah untuk hari ini. Semoga video ni bermanfaat dan minta maaf sekiranya ada terkurang dalam video ni. Okay, bye bye.